There we go. 40 minit. Aku rasa ngam-ngam lah kot. 2.45. Okay, betul-betul 45 minit lah. Cukup. Alright. Kalau dah nak end ke? Tanya je. Belum, aku baru start tu. Aku baru start. Terima kasih follow. Aku belum start lagi. Sabar lu. Jangan follow ya. Aku belum start lagi. Sabar. Cepatlah, dah tak sabar ni. By the way guys, petang ni short je. Petang ni sekejap je. Mungkin sampai pukul 3.30 je petang ni. Tak lama. So, yeah. Awal live hari ni terpaksa awal sebab aku ada hal lepas ni. Kejap guys Kejap. Tapi kalau korang nak tambah masa, ikut korang lah. Tambah masa, mungkin masa tu aku akan bawa ke malam nanti. Okay, jangan risau. Sabar jap. Ada benda sikit aku nak kena buat ni. Oh, lupa benda tu tak save. Ni bukan WhatsApp anjay. Sabar jap. Sabar je guys Bang, setiap malam still ada ke? Malam ni ada, jangan risau. Hari ni main mood apa tu? Aku ada tulis kat tepi tu. Sabar je adik-adik. Kejap je. Alright. Jom main guys. Kita main deprecated.av guys. Let's go. Dia mod ni mod backroom guys. Dia backroom punya mod. So, ya, backroom yang lebih accurate lah boleh kata. So, aku akan namakan mod ni backroom. Jom. Why volume aku slow? Bang, apa counter mod stalker? Mikir mana bang? Tak tahu lah. Dia lambat, dia tak masuk lagi ke? Lagipun kalau dia tak masuk pun tak apa. Petang ni sekejap je guys. Sampai 3.30 je. Tapi kalau mood ni betul-betul menarik, aku akan sambung malam nanti. Jangan risau Kalau mood ni betul-betul menarik, aku akan sambung malam nanti. Jangan risau. Untuk petang ni tak dapat nak lama guys. Ada hal. Kenapa volume slow game aku ni? Oh, patutlah. Aku slowkan semalam. Oh, betul. Hello Kal, hello. Ya, hai. Yang baru masuk, hai. Tahu aja, kita bagi game dia ni. Loading habis lu. Game dia tak habis loading lagi ni. Tengah lagi ni. Baru mula ke? Ya, baru mula. First time datang. Lagging anjay. Teruk lagging ni. Lagging aku teruk guys. Aku rasa sebab overheat tu laptop aku ni sekarang. Well, actually dia overheat ke lah. Bang, saya baru curi tester perfume. Dah kenapa kau pergi rembat tester perfume gila. Oh, village. Of the Rips. Ya, dapat village. Of the Jump. Teruk lu lagi ni, what the heck. By the way guys, petang ni aku ulang lagi sekali. Sekejap je
Sekejap je, tak lama. Apa yang payah sangat aku nak bergerak dalam game ni. Oh ya, tu mod ni berat anjay walaupun dia seketul je. So, sekejap. Bagi mod ni basickan diri dulu. Aku start terus je nak main Minecraft. Memang tak boleh nak bagi laptop aku ni betul-betul dulu kan. Nak bagi habis timing SB ke? Timing SB dah habis dah. Timing SB dah habis malam dah. Cuma ni aku tambah lagi 45 minit sebab aku sampai 3.30 je ni. Tak lama pun. Alright. Kita dah set spawn. Nak tengok sekejap kat mana kali ni. Sekejap. Hari ni Sabtu. Ya, tapi aku ada hal tu Sabtu hari ni. Busy sikit hari ni patutnya. Hari ni aku busy sikit. Sorry lah guys Okay, tu dia. Bang, try Twitch Stalker punya mod dengan Don't Cry. Aku dah banyak kali main mod tu guys. Banyak kali lah. Terlalu banyak kali. Tapi tu lah, dia macam tak ada apa-apa yang keluar pelik kak. Wow. What? Kenapa ada lagu? Kenapa ada lagu anjay? Ada lagu tu. Waktu setiap kali aku masuk macam ada sedikit lagu. Ya, hello. Every time aku masuk world ni ada lagu. Tak faham tu. Awal live, ya awal. Sekejap je, aku tulis short stream je lah kot. Boleh ke aku tulis short stream? Tak payah. Hai bang, hai. Mod apa ni? Aku ada tulis kat atas tu. Hai bang, hello. Aku patutnya biarkan aja mod satu tu dalam game aku. Sebab itu yang buatkan game aku stable pun. Tapi itulah aku pergi cabut mod tu memang jahanam lah. Semua yang tanya mod ni semua balas baca. Ya tu, aku tulis kat atas tu Mat. Apa yang kau malas nak baca? Besar pula tu tulisan dia aku bagi kat atas tu. Ambil kau, aku besarkan sikit. Dah. Kalau tak nampak juga aku tak tahu kata apa lah. Kalau tak nampak juga aku tak nak cakap apa lah. Biar aku pergi cari batu Ustaz. Perlukan batu lah. Mod ni dia bedroom style mod. So aku macam agak interested nak main mod ni. Abang orang mana? Orang bumi. Malam live ke Kal? Ya, aku live. Tumpah lalu anjing. Terima kasih. Macam simbangan kau pula. Tumpah lalu anjing. Berat agak mod ni. What the heck? By the way, sekejap je guys saya petang ni. So, siapa yang... Patut aku stream kat YouTube tu. Patut aku stream benda ni kat YouTube. Boleh ke kalau aku nak stream kat YouTube? Nah, tak payah. Okay, jadi tengok apa benda yang ada dalam village ni guys. Okay, kita ada chest dekat sini. Kita tengok ada apa dalam ni. Ada chest tak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
kucing tu bergerak macam tu anjay. Okay, aku rasa kita kena travel dalam hutan dulu untuk mod ni. But before that, bagi aku ambil roti-roti dekat sini dulu. Mana hay bales? Where are the hay bales? Aku perlukan makanan. Tak ada hay bale kat village ni. Bapak miskin ni. Oh, ni ada dalam ni, ada dalam ni, ada dalam ni, ada. Malah nanti main game apa? Tak pasti. Mungkin Minecraft lah kot. Tengok kau, salam. And bang, let's go. Tengok kau, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam guys, waalaikumsalam. Tak lama ya guys ya, aku ulang lagi sekali, tak lama. Petang ni tak lama. So aku ada hal. So nak lama mungkin malam nantilah. So kalau ada yang nak tambah masa sekarang, dipersilakan. Nak tambah masa, nak make sure malam ni betul-betul lama, dipersilakan. Ataupun nak simpan sebab nak tambah malam nanti, itu ikut terpulang pada korang lah. Bang, nama pokok, nama mod tebang pokok apa? Tree Harvester. Aku dah bagi tu banyak kali dah. Tree Harvester nama mod tu. Dalam kau berapa kan? Kau 10.30 lah kot. So far tak ada apa-apa yang creepy lagi muncul sekeliling aku. Aku rasa okey lah kalau macam tu. Ada something yang warna putih kat bawah ni. Oh, bunga. Baru lah ke bang? Baru lagi. Nampak macam kat island je aku ni. Oh, iron ke tu? Oh, iron. Okay, aku nak iron tu. Iron. Nice. Oh, man. Aku tak suka pasir-pasir. Berapa iron ni? Aku dapat 2 je. Bukan ada banyak tadi. Kal, makan. Sabar jap. Aku sudah habis kot. Aku nak tengok jap ada dimension apa dalam ni. Execute in PFKL Cloud Door, Deep Archive, First Street, Flooded Halls, Meadow, Pastel Suburb and Playground. Banyak tu. Ada banyak dimension mai dalam ni. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada 13 jenis bedroom dalam ni guys. Kal, texture apa nama? Golden Days. Basically Minecraft lama punya texture. Banyak bedroom guys dalam ni. Just villages. So, kalau aku pakai balik badan ni, mungkin itu akan kurangkan sikit lagi. Janganlah buang kapak tu, Natang oi. Ada bedroom ke? Mod ni memang mod bedroom. Mod ni memang mod bedroom. Satu mod je aku pasang petang ni sebab alang-alang aku main kejap je kan. Tak naklah kejap-kejap pun segabut. So kita santai-santai je petang ni. So kalau ada yang tak nak tengok, itu terpulang pada korang. Itu pilihan korang sama ada korang nak tengok ataupun tak, okay? By the way, untuk yang follow, terima kasih. Yang follow, terima kasih banyak-banyak. What the fuck? Apa benda tu? Bunyi apa tu? Serius aku tak nampak benda dia kejar aku. Bunyi apa tu? Bunyi macam makhluk tu. Kali saya. Ada golem, yes memang ada golem. Tapi masalahnya yang buat bunyi tadi tu siapa? Itu bukan golem tu. Asal ada benda ni yang tengah perhatikan aku dari jauh ni. Sebaik kucing lah benda ni. World baru world baru.
Short stream je guys petang ni. Lagi 30 minit aku akan end sebab aku ada hal. Aku tak lapar. Patut cari cave guys. Aku rasa kita patut cari cave lah. Mungkin dalam cave tu kita boleh masuk ke bedroom kot. Maybe. Probably not. I'm not sure. Bang bila live? Habis ni aku tengah buat apa ni? Ni bukan live ke sekarang ni? Ke kau cakap pasal malam ni? Malam ni pukul 10 insyaAllah. Ataupun pukul 10.30 lah. Salah satu lah. Bang habis ni kau buat apa? 3.30. 3.30 kau habis. Jangan risau. Mood semalam ke malam ni? Tak. Mood lain aku cari. Kalau mood ni interesting, mood bedroom ni interesting, aku akan main mood ni lah. Sambung malam ni mood ni. Alright. Ni kambing ni buat apa? Tengok apa? Tengok apa? Mampus. Air sudah siap. Agak aku tak ada torch. Baru perasan. Kali saya. Tak nak malam tu. Aku rasa something akan terjadi pada waktu malam. Selalunya horror mode yang klasik-klasik macam gini dia waktu malam dia aktif. So aku cuba untuk tak tidur. Wow! What the fuck was that, bro? Nah. Oh shit. Okay tak. Baiklah aku lalu. Bye. Assalamualaikum. Jumpa malam ni. Okay bye. Jumpa malam nanti. What the dog man? Tak kelakar bodoh. Apa benda tu siau? Alrighty. Aku just perlukan sedikit je torch untuk tekan tangan aku ni. Ada benda kat sana tadi? Rainy distance aku apa? 6. So, kalau aku dropkan lagi, okay lah. Does that make any changes? Absolutely nothing, bro. It's just the same. It's pretty much the same, bro. Alright, just naikkan balik lah. Rasa awal lovely Mickey Okal. Jangan tanya aku. Aku tak tahu. Aku bukannya duduk dengan dia. Aku tak tahu. Alright. Mengembara di waktu malam. Semestinya idea yang baik. Mengembara di malam hari. Semestinya. Kau apa hal? Kau dah kena. Okay, itu just kucing. Dengar something ah. Aku dengar something tu. Like actually something ada bunyi kat sini. Oh, bunyi zombie. Sekejap. Aku off ni. Semua lighting ke? Tak ada. Semua lighting on. Semua lighting on. Then what was that, bro? Apa tu? 100 from 02 Imbeke. Allahu Akbar. Wey! What heart? Wey! Damn, what the hell, bro? Wey! Weh, kau biar betul one heart. Jap. Sabar. Sabar jap. Social bus aku stuck. Kau punya 100 tu stuck kan? Okay. Cepatlah social bus pun. Weh, 100 mat. Slow bodoh social bus mumpau je kau. Okay. Tambah balik tadi 200. Dah naik 7 jam. Aku tolak balik 200. Okay, 3 jam. Itu dia.
Mat. Wih, terima kasih, Duk. Terima kasih, One Heart. Kau mah terbaik, Duk. Tapi itulah, naik 3 jam lah. So, malam ni aku berhutang dengan korang 3 jam lah, Tapi aku terpaksa juga end pukul 3.30 ni tau. Sebab aku ada hal, okay? Pukul 3.30 petang ni aku terpaksa end sebab aku ada hal. So, maksudnya 3 jam ni aku akan bawa ke malam nanti. One Heart, terima kasih, One Heart. W1 Heart, gang. Aku semua tak nampak apa kat bawah aku. Okay. And aku dah kat tempat lain. What the fuck? Hey! Hey, kenapa ada kubu-kubu kat aku? Woo! Sumpah kupu-kupu ni lagkan aku. Benda ni laggingkan aku. Benda ni laggingkan aku. Kupu-kupu ni laggingkan aku, Duk. Apa benda kat atas tu? Kupu-kupu ni laggingkan aku, Duk. Tak boleh. Ini rumah-rumah apa ni? Desmos. Where are you guys, man? Aku kat kawasan perumahan ke? Diorang semua ni ada hitbox ke? Okay, ni bukan mobs. So what are you? Dreamwood? No! What? Aku kat mana pula? Ni bedroom apa ni? Ni bedroom level 7? Macam mana korang ni boleh hafal-hafal level bedroom ni? What the heck korang ni? Bapak ah. Peminat tega betul Aha, apa tu? 80 from Kosong Nihat 3. One heart. One heart, bro, one heart. Dah naik balik 6 jam tau cerita dia sekarang. Oh, naik 1 jam balik. Naik balik 6 jam. Weh, One Heart, kau gaji kau berapa ni, One Heart, sampai sanggup bagi aku 180 ni, One Heart, oi. Oi, One Heart, oi. Banyak betul gaji kau ni, One Heart. Weh, mood ni macam interesting je untuk aku main lama-lama tu. Aku suka tu vibe yang mod ni bagi. Like, seriously. Terima kasih tu W1 Heart, guys. W1 Heart. Terima kasih, One Heart. Love you, bro. Terima kasih. Cuba hancurkan blok dekat situ. Let me try. Ni apa benda? Dream Grass. Macam grass pun bunyi dia. Okay, tak boleh. Okay, faham. Wait. Kenapa dia tak ada lagu? Hello? Okay, aku boleh place block. And aku tak boleh pecahkan blok dekat sini. What do you mean by that, bro? Aku boleh place tapi aku tak boleh pecahkan. Aha. 100 from Kosong Nihat. Tak payah tambah masa bong. Ah! Jap. Oi, berapa banyak siau tu? Jap, aku try. Kalau aku tambah balik 200. Jap. Babi. Hey!
200. Allahu Akbar. Aku tak boleh dong. Kau, jap. Betul-betul ke? Betul ke kau cakap 200 kau tak nak tambah masa? Serius lah kau ni. Wan Hat. Cakap kat komen Wan Hat. Jangan cakap kat social bus. Cakap kat komen. Tambah Fuck. Okay. Berapa masa tu? 9 jam bodoh. Banyak anjay. Terima kasih Wan Hat. Terima kasih duk. Terima kasih. Tak, ini sekarang ni kat atas langit ni apa benda? Wow! Wah, Mickey Mouse! Mickey Mouse! Babi Mickey Mouse ni lagi apa benda pula ni? Ini apa benda pula ni? Tadi tu apa benda yang kejar aku tadi tu? Mat. Wan Hat, kau ni biar betul Wan Hat. Banyak betul kau bagi. Terima kasih brother. Kau memang terbaik duk. Allahu Akbar. Apa benda pula tu? 100 from Kosong Nihat. Aku kata dah tak payah tambah masa daman. Okay. Dia dah damkan aku. Okay, tak payah tambah masa Betul Betul Yang 100 lagi satu ni nak tambah ke tidak? Okay, Tuan Badan cakap tak payah tambah. So, kita tak tambah lah Kita kurangkan balik masa tu. Tuan Badan punya arahan. Korang jangan nak menekan-nekan. Tuan Badan punya arahan Wan Hat. RM1 minimum Wan Hat. RM1. Bukan RM100. Bandar upgrade laptop ke? Tak ada, laptop sama je. Weh, ya Allah, banyaknya. Tuan Badan cakap jangan tambah guys Arahan dia damkan aku lagi Mat. Aku tak payah lawan, dia yang bagi tau. Dia lah bagi arahan. Korang kalau tak nak tambah, korang bagi duit korang. Babi! Oi, mati aku mati. Apa benda mati. Aku stuck. Wah, aku tak mati bodoh dalam ni. Wait, kreatif. Spectator mode, aku kena keluar dari sini. Aku kat mana ni? Oh, finally. Okay, dah. Abang beli Asus stuff. Aku banyak mencari petang ni. Weh, 300 anjay. Weh, kau biar betul tu. Terima kasih tu Wan Hat. Kau memang terbaik tu. Terima kasih. Sunday visitor join the game. Now who the hell is Sunday visitor? 370 lebih tu harga yang aku dapat petang ni. 366 total. Terima kasih Wan Hat. Aku doakan kau murah rezeki selalu bro. Terima kasih. Tak macam pool room ni. Oh, pool water. Aku kat pool room tu. Aku dekat Minecraft Plains. Allah Akbar. Apa lagi tu? 200 from Kosong Nihat. Bye, saya nak makan dulu tu. Tak payah tambah masa juga.
One heart! One heart! Terima kasih! Aku tak tahulah aku nak terang macam mana betapa terima kasih lah. Aku nak tunjuk gratitude aku kat kau. Aku pun tak boleh sebab aku tak ada face cam. W1 heart tu. Makan lelok One Heart. Jangan tercekik tulang. Terima kasih. Murah rezeki kau One Heart. Yang dalam chat semua ni, kau jangan nak mana-mana suruh tambah masa. Dia yang cakap tak payah tambah masa. Kau semua doakan dia murah rezeki. 580 Mat. 580 tu dia bagi petang ni. Doakan dia sekeluarga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, sihat tubuh badan dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih One Heart. Terima kasih. Budak-budak yang suruh tambah masa ni, kau tak payah nak melebih-lebih. Engkau suruh macam-macam, kau sekupang pun tak bagi. Kau tengok One Heart, dia bagi ikhlas. Dia bagi ikhlas. Orang macam ni tak ramai kat dunia ni, duk. Tak ramai. Doakan dia guys, doakan dia. Minum dulu guys, tak apa, aku tak lama pun ni. Sekejap lagi aku berhenti ni. Sekejap lagi aku stop sebab aku ada hal. Biar aku ingat niat petang ni nak live kejap je duk. Terima kasih tu One Heart. Aku kat mana ni? Akan ada benda yang spawn dekat aku. Hal apa Kal? Hal family. Oh! Somewhere! What is this? Wah, aku dah keluar. Dia tak ada apa-apa kat sini. Aku dah tak boleh mati dalam world ni. Aku macam immortal lah dalam world ni. Serius. 200 sama dengan berapa minit? 400 minit. 400 minit. Tengok atas. Ada apa? Oh, ada bintang. Macam bintang gegasi kat atas tu. Yang ni bedroom swimming. Itu tu. Oh, wait. Oh. Apa tu? Apa benda tu? Matahari je. What the fuck? Wow. Wow. Weh, pelik gila mood ni. Apa benda ni? Verity ke tu? No way bro. Takkan lah. Takkan dia jadi cameo dalam mood ni. Nak tengok apa benda tu. Ya, dia macam muka lah. Takkan Verity kot. Weh, aku rasa ni Verity tu. Saya owner One Heart. Silent no. Serius lah. Tungkau ke? Verity bodoh. Bukan Verity. Ni bukan Verity. This shit is not Verity tu. Ni bukan Verity. Ni Pac-Man Wah! Ya, dia Verity.
Macam makin dekat je benda tu. Ke bukan? Oh, just an illusion. Macam tak ada apa-apa kat sini. Berapa lama aku nak kena explore ni? Aku dah nak kena end dah saat gini. Aku nak kena end dah ni sepatutnya. Berapa jam aku kena stream? 6 jam. Apa Siap. naik balik 6 jam tu? Itulah kau lambat. Kalau ikutkan live aku ni dah mencecah 15 jam kan. Kalau ikutkan live aku ni dah mencecah 15 jam sebab tadi One Heart dia bagi RM580 in total. Ingat kata tak live? Aku cakap kat story, masalahnya aku tak bagi tahu apa kat story lagi. Oh. And kita kembali. Alhamdulillah guys. Bolehlah aku end stream. What the dog was that bro? Kenapa aku tiba-tiba dekat sini? Kan yang tadi RM200 kau tak tambah timer ke? Dah tuan badan cakap tak payah tambah. Korang kalau nak tambah, korang tambah lah. Yang ni dia bagi, lepas tu dia cakap tak payah tambah. Dia siap damkan aku lagi. Apa tu? 200 from kosong nihat. Bye. 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 One Heart! Banyak siot! 780. Banyak mat. RM1 je duk. Weh, aku tak pernah kau siapa tu One Heart? Banyak siap duit kau. Mat! Terima kasih! Aku tambah masa lah gitu. Aku tambah masa. Tambah dia bagi 200 Oh fuck man. 400 tu. 12 jam anjay. Bye guys. Tak tu. 12 jam. 12 jam Macam mana aku nak gamble ni? Bukan gamble, maksud aku macam mana aku nak stream 12 jam? Jap. 12 jam. Payah fikir jap. Aku boleh beli laptop baru tu dengan banyak duit ni. Aku boleh beli laptop baru tapi aku ingat nak simpan duit tu. Banyak tu hutang-hutang. So, untuk buang masa lah kan, aku rasa mungkin aku akan tukar-tukar game lah lepas ni. Mungkin aku akan cari game horror ke apa ke yang short nak main kan. Bukanlah. Aku rasa aku simpan, aku teruskan simpan tu. Aku rasa aku teruskan simpan lah guys Terima kasih untuk yang tap screen guys. By the way, aku dah nak kena caw. Sebab 3.30 ni aku ada hal. Kita akan sambung lagi mood ni malam nanti insyaAllah. Kalau mood ni interesting lagi untuk diteruskan, aku akan sambung mood ni malam nantilah. Alright. Macam aku cakap tadi awal-awal tadi. Waktu aku start, aku cakap aku nak buat short stream je. Aku nak buat short stream. Aku set lah masa 45 minit sahaja. At Mahayu Stock. 300 from kosong nihat. Home tak payah masa juga ke?
One Heart sis anak Sultan ni. Dia cakap dia tak payah tambah masa kan? Dia cakap tak payah tambah masa kan? Kan? Dia cakap tak... Sabar jap, aku baca balik. Tadi pun tak payah Terima kasih One Heart. One Heart. Aku tak tahu dok. Kau ni siapa dok One Heart? Kau Mr. Beast ke? Malam senang hati tengok timer dah kosong. Engkau Mr. Beast ke anjay? Weh. Mr. Beast pun tak bagi banyak macam ni tau dalam streamer, dekat streamer. I Show Speed pun dia bagi $1.99 je. Wih, terima kasih dok One Heart. Buat 6 jam balik? Oh ya ke? Dia cakap tolak masa balik ke? One Heart. One Heart. Oh One Heart. Cepat One Heart. Aku nak kena caw ni. Nak yang tadi yang turunkan balik ke 6 jam tu betul ke? Jangan One Heart. Jangan donate. Cakap kat komen je One Heart. Kalau cakap kat komen je. Ataupun kalau kau nak pakai social bus gak, RM1 je. Baik, apa aku terlepas? Banyak sebenarnya. Oh, datang bunyi. Tak, banyak sangat tu. Aku rasa bersalah tu. Tak payah bang. Tak payah tambah So, nak turunkan balik ke 6 jam ke? Silent no. Nak turunkan balik ke ataupun nak biarkan aja 12 jam ni? Tak payah juga. Tak payah juga tu macam mana? Nak turunkan ke ataupun nak kekalkan 12 jam? Biar je. Okay, biar je. Alright. Alright. So, 12 jam that's it lah. Alright. 12 jam. Okay lah guys. Dah 3.26 dah ni. Aku kena caw dah ni sebenarnya. Aku dah kena caw dah ni. Aikan malam ni live tak? Memang aku akan live lah sebab aku nak turunkan balik 12 jam ni. Lama siut. Start awal. InsyaAllah lah. Kalau hal aku ni habis awal memang aku akan start. Aku rasa pukul 9. Doakan dia nanti bang. Tak tahu aku dah cakap. Semua 200 lebih orang dalam live ni. Doakan dia guys. Doakan dia murah rezeki selalu. Kal, turunkan 2 jam. Ya. Yeah. Tak, silent. Nak macam mana ni? Nak 12 jam ataupun turunkan? Tak faham. Lagi saya owner One Heart. Okay. Turunkan ke ataupun biar? Kekal 12 jam. Okay, baik. Dia dah bagi ni dah guys. Dia dah bagi apa nama dia tu? Keputusan terakhir, keputusan muktamad kekalkan 12 jam guys. So 12 jam that's it. By the way, petang ni live tak? Aku dah nak habis dah ni sebab aku ada hal. So guys, kita jumpa malam nantilah. InsyaAllah kalau aku boleh awal, aku buat awal, okay? Sebab 12 jam ni. Bukan sikit ni. 12 jam, Mat. 12 jam bukan sikit tu. Alright. Goodbye untuk petang ni. Kita jumpa malam nanti insyaAllah. Alright, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk petang ni guys. One Heart. Kau memang W One Heart. Terima kasih bro. Terima kasih banyak-banyak. Komen terbaik tu One Heart. Terima kasih tu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita jumpa malam nanti, okay? Bye-bye. Bye-bye semua.